wadah ICT. Bersama saya hari ini ialah kenapa pula saya nak tersasul? Atau saya tak tahu kan. Okay. Mula balik. Minta maaf. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton. Selamat datang ke rancangan kita hari ini di mana kita akan membincangkan topik yang sangat menarik dan relevan, iaitu memanfaatkan sumbangan penulisan menerusi wadah ICT. Bersama saya hari ini ialah seorang tetamu teristimewa, Profesor Madya Dr. Hanif Saad, penasihat wadah ICT. Selamat datang Profesor. Terima kasih Doktor, terima kasih atas jemputan saya untuk berkongsi pandangan mengenai topik ini. Terima kasih. Baiklah, Dr. Hanif, selaku penasihat wadah ICT, bolehkah Doktor terangkan apakah bentuk manfaat yang diperolehi oleh penulis dalam wadah ICT? Okey, sebelum kita tengok pada manfaat yang diperoleh oleh penyumbang-penyumbang atau penulis-penulis dalam wadah ICT, saya nak highlightkan sesuatu yang pada pandangan saya adalah agak penting kepada kita. Sebagai insan-insan terpilih, pakar-pakar ICT kita, mereka-mereka yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kepakaran, kemahiran atau ilmu pengetahuan dalam bidang ICT, ia menjadi seolah satu tanggungjawab untuk kita turut sama berkongsi pengetahuan tersebut dengan orang awam. Sebagai contoh, katalah doktor seorang pakar ICT di dalam bidang keselamatan cyber dan doktor ada banyak sijil-sijil atau certification dalam bidang tersebut. Itu adalah merupakan satu pencapaian bagi diri doktor. Okey. Lebih jauh daripada itu adalah apabila doktor berkongsi pengetahuan doktor bersama-sama masyarakat dan menyebarluaskan ilmu yang doktor ada kepada masyarakat sehingga masyarakat pun boleh mendapat manfaat daripada ilmu tersebut. Dan itu adalah merupakan satu bentuk sumbangan doktor kepada masyarakat. Dan perlu kita ingat di dalam masyarakat kita, selain daripada kita meraihkan pencapaian seseorang, mereka pencapaian doktor, mereka pencapaian saya atau mereka pencapaian kawan-kawan kita yang lain, adalah menjadi satu perkara yang lebih bererti sekiranya pencapaian itu dapat diterjemahkan dalam bentuk sumbangan. Dan sumbangan juga sangat dihargai oleh ahli masyarakat kita. Sebab itu secara khusus doktor, kenapa kita perlu menyumbang atau menulis dalam wadah ICT. Bagi warga UKM sebenarnya, kami di wadah ICT ini sedang berusaha untuk mendapatkan pengiktirafan bagi sebarang penulisan di dalam wadah ICT untuk dikira sebagai kita kata mata atau pencapaian atau markah di dalam sistem penilaian prestasi tahunan kaki tangan UKM. Baik doktor daripada kaki tangan pelaksana, pengurusan profesional ataupun pensyarah, kita cuba untuk jadikan, insyaAllah saya yakin kita akan dapat untuk jadikan sebarang penulisan di dalam wadah ICT tersebut dikira untuk markah penilaian tahunan dan juga untuk kenaikan pangkat. Very interesting. Menarik sekali. Bagaimana pula harapan Dr. Hanif terhadap wadah ICT? Saya melihat wadah ICT ni seperti yang saya sebutkan tadi sebagai satu platform yang membolehkan kita berkongsi pengetahuan, berkongsi ilmu pengetahuan. Jadi kalau dah jadi satu platform tu, saya berharap ia bukanlah satu platform untuk UKM sahaja ataupun dalam warga PTM sahaja. Lebih jauh daripada itu. Maknanya boleh bergerak daripada satu platform yang mulanya digunakan oleh warga PTM untuk berkongsi ilmu pengetahuan. Kemudian mungkin ada warga-warga UKM yang ada ilmu pengetahuan dan berminat untuk berkongsi, mereka juga turut berkongsi. Dan pada akhirnya saya berharap wadah ICT ini turut boleh menerima penyumbang-penyumbang daripada luar negara dan juga seterusnya wadah ICT ini menjadi satu gold standard. Untuk orang awam, pelajar sekolah ke, pelajar kolej ke, suri rumah ke, ibu bapa ke, untuk mendapatkan maklumat tentang ICT. Sebab kita ingat ICT ni dia daripada sisi pandang ICT ni sebagai sesuatu yang agak teknikal, bukan semua orang boleh faham. Dan menjadi satu cabaran contohnya untuk menerangkan teknologi blockchain kepada ibu dan bapa kita, ataupun nak menerangkan mengenai virus ataupun ancaman cyber kepada anak-anak kita. Tetapi sekiranya penulis-penulis di dalam wadah ICT ini boleh
menukarkan bahasa teknikal itu kepada bahasa yang boleh difahami oleh masyarakat, maka saya harap ia boleh disebarluaskan lagi. InsyaAllah. Ya. Jadi dia akan ada cabaran. So bagaimana pula cabaran yang dihadapi oleh penulis? Okey, dalam hidup kita ni tak ada benda yang tak ada cabaran, Doktor. So seperti yang telah saya sebutkan tadi, ICT ni adalah merupakan satu bidang yang bersifat teknikal. Macam mana kita nak memasyarakatkan bahasa yang kita gunakan di dalam penulisan tersebut? Itu adalah merupakan cabaran kepada penulis-penulisnya lah. Kalau kita sebenarnya untuk kita memasyarakatkan sesuatu yang teknikal itu bukan merupakan satu perkara yang mudah. Jadi penulis-penulis perlu lebih cakna dengan aras kefahaman pembaca wadah ICT ini, supaya mereka dapat menjelmakan penulisan tersebut ke dalam sesuatu yang boleh difahami. Jadi saya rasa dari aspek ini, penulis-penulis perlu melihat sudut pandang seorang pembaca. Jangan menulis sesuatu itu berdasarkan kepada short sendiri atau pengetahuan teknikal kita. Mesti melihat dari sudut pandang seorang pembaca. Mesti melihat bagaimana seorang suri rumah yang tidak yang mungkin ada ijazah dalam bidang lain, katalah ijazah dalam bidang accounting ke ataupun pengajian Islam ke, tetapi macam mana dia nak memahami sesuatu yang bersifat teknikal dalam situ. Kena letakkan diri penulis di dalam kasut mereka. Very fruitful. Okey, baik. Terima kasih Dr. Hanif. Sebagai penutup, bolehkah Dr. berkongsi harapan Doktor terhadap perkembangan platform seperti ini di masa akan datang? Baik. Puan pernah dengar satu kumpulan muzik dulu nama Eka Matra kan? Oh, okey. Eka Matra. Kalau tak silap saya lah, Eka Matra tu maksud dia pelbagai dimensi. Oh. Okey. So begitu juga dengan wadah ICT. Masa kita mulakan wadah ICT, kita mulakan wadah ICT itu dalam bentuk penulisan. Tetapi pada pagi ini atau pada waktu ini kita sedang berada dan berfungsi untuk menubuhkan satu rakaman. Rakaman maknanya dia punya sudut penyebaran wadah ICT itu dah berubah sikit. Daripada penulisan kepada audiovisual dan sebagainya. Begitu juga harapan saya kepada wadah ICT. Maknanya mungkin kita bermula dengan penulisan, tetapi kemudiannya ia akan terus berkembang. Ada elemen-elemen multimedia di situ, ada elemen-elemen audiovisual, mungkin ada di situ ada elemen-elemen VR. Kan kita pernah tengok kan apa kadang-kadang kita beli gula-gula atau coklat yang dekat kotak tu dia ada barcode kan. Ataupun ada QR code. Jadi bila kita scan dengan app akan keluar kita kata visualisasi di situ. Okey. So mungkin di satu masa nanti wadah ICT juga boleh berkembang ke arah itu. Sebabnya kadang-kadang sesuatu perkara itu kita terangkan secara penulisan, mungkin fahaman kita adalah 50%. Tetapi bila disertakan dengan virtual reality, bila disertakan dengan augmented reality, kefahaman tersebut boleh ditingkatkan kepada 90% dan ke atas. Jadi sudut pandang penjelmaan wadah ICT tersebut di masa hadapan akan diperbanyakkan lagi. Sudut penyampaiannya maksud saya. Okey, maknanya bukan lagi penulisan, mungkin akan melibatkan AR, VR dan sebagainya. Itu harapan saya kepada platform tersebutlah. Harapan saya terhadap perfungsian wadah ICT tersebut sendiri, saya berdoa dan saya berharap semoga seperti saya sebut kat awal tadi, ia menjadi gold standard. Kalau ada cikgu-cikgu yang nak terangkan tentang ICT kepada pelajar-pelajar dia, sila rujuk wadah ICT UKM. Dah ada channel. Yeah. Sekian sahaja podcast kita hari ini. Jangan lupa untuk terus mengikuti kami dalam episod seterusnya. Hingga berjumpa lagi, wadah ICT Kuasa Digital Impact Global. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih. Terima kasih, Doktor.